Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, seperti biasa bila tiba hari Sabtu, semestinya Ultraman Teo episod yang kedua telah pun ditayangkan. Dan untuk episod hari ini memang sangat santai, tetapi masih lagi bersangkut paut dengan apa yang terjadi di episod yang pertama. Sebab seperti yang kita tahu, Ultraman Teo ni akan memiliki episod yang sentiasa bersama daripada satu episod ke satu episod. Jadi walaupun episod ni episod santai dan juga pengenalan untuk circle daripada kita punya main karakter, mereka juga ada juga menceritakan dan juga mengungkit tentang apa yang terjadi di episod lepas. Dan pada Zat, ini merupakan satu episod yang Zat memang sangat enjoy. Jadi kalau kau nak tahu apa saja yang menarik, make sure kau stay tune dekat dalam video Zat kali ini, okey? Baiklah, episod kedua Ultraman Teo dibukakan dengan sedikit recap lah dengan apa yang terjadi pada episod lepas. Yang mana pada episod lepas tu dia berhenti apabila Ibu Kini telah pun bertemu dengan mini kaiju iaitu Pucci ya. Tapi waktu ni Pucci itu tidak mendapatkan nama dia lagi. Dan bila ibu kita terjumpa dengan Pucci ni, semestinya ibu kita memang sangat terkejut, tetapi bagaimanapun dia sempat menenangkan diri dia dan dia sempatlah cuba untuk berinteraksi dengan Pucci itu menggunakan bahasa alien iaitu kareta. Yang mana benda ni pernah juga digunakan sewaktu sesiapa sahaja yang dirasuk oleh Cerebro di Ultraman Z pun pernah gunakan kata-kata tersebut. Tetapi sebenarnya ia berasal daripada siri Ultraman Hayata pada tahun 1996. Lebih tepatnya itu pada episod yang menjadi debut daripada kemunculan Baltan. Yang mana mereka masih lagi menggunakan ayat tersebut sehinggalah ke hari ini. Dari kat sini kita boleh nampak kalau Ibu Kini mengetahui cara untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa alien ya. Tetapi malangnya Pucci itu gagal untuk faham sebab Pucci ini merupakan kaiju. Jadi dia banyak berinteraksi menggunakan bunyi dan sebagainya. Jadi disebabkan itu dia tak dapat nak faham lah apa bahasa yang cuba Ibu Kini katakan. Dan dia pun perasan juga kalau Pucci ini mengalami kecederaan di bahagian kaki. Dan waktu ni Pucci itu cubalah menceritakan dengan apa yang terjadi pada dia. Tapi yang kelakar yang dekat sini ibu kita mengangguk faham. Tapi hakikatnya dia tak faham apa pun yang Pucci itu katakan. Dan kemudian pun kita ni berlanjutlah ke opening dan seperti yang saya jangkakan beberapa shot yang pernah kita tengok sebelum ni ternyata memang merupakan sebahagian daripada opening. Opening ni pada Izzat biasa je lah, tak ada sesuatu yang megah sangat. Tetapi daripada segi lagu dia memang sangat best dan tajuk untuk episod hari ni adalah Welcome to the Astronomy Club. Dan dia punya visual pun berubah ya untuk setiap episod tu. Jadi selepas pertemuan dia dengan Pucci itu, Ibu Kini akhirnya telah pun membawa Pucci ni ke kampus dia. Sebabnya kalau nak diikutkan dia nak bawa Pucci ni pergi ke dia punya apartment. Tapi sayangnya apartment dia tu tidak membenarkan hal peliharaan sama sekali. Jadi dia terpaksa mencari alternatif lain lah untuk dia tu mencari tempat untuk menyembunyikan Pucci ni. Jadi tempat yang paling sesuai tu adalah menyembunyikan Pucci tu di college dia. Dan apa yang terjadi selepas itu adalah kita ni ada juga dihadirkan dengan beberapa guest-guest lah. Salah satunya daripada pasukan kelab judo ni. Yang mana kelab judo ni ada menghadirkan beberapa komedian yang sangat popular di negara Jepun. Tapi bagaimanapun salah satu daripada mereka telah pun meninggal dunia pada usia 26 tahun. Jadi ibaratnya macam tribute jugalah kepada salah seorang pelawak yang telah pun meninggal tersebut. Dan pada waktu tu, mereka ni mengatakan kalau dekat situ adanya sebuah kelab yang dah lama yang bakal digugurkan tak lama lagi iaitu kelab astronomi. Yang mana ini sangat mirip dengan siri K-On ya. Anime K-On tu pun memang ada menggunakan hal yang sama lah. Sebabnya grup kelab K-On tu kalau nak diikutkan bakal dibubarkan tak lama lagi kalau mereka tu tidak mendapat ahli baru sebanyak 5 orang lebih kurang macam tu. Tapi dekat sini kelab astronomi kelab tu lah yang bakal digugurkan kerana ahli dia kebanyakan dah tak ada dan kebanyakannya pun dah graduate. Jadi kelab tersebut bakal dibubarkan tidak lama lagi. Bila ibu kita dapat tahu kalau kelab astronomi tu bakal dibubarkan tak lama lagi, jadi dia fikir kalau itu merupakan tempat yang paling sesuai dan selamat lah untuk menyembunyikan Pucci ni, dan dia ni terus meletakkan Pucci tu di dalam tempat tersebut. Sementara tu kita ni akan diperlihatkan jugalah dengan beberapa aftermath setelah pertempuran di antara Viaroga dan juga Ultraman Teo di episod yang pertama tu. Yang mana benda tu didapatkan menerusi pemerhatian daripada orang awam dan juga penyelidik dan juga petinggi lah lebih kurang macam tu. Yang mana dia punya world building dia ni kita boleh nampak lah kat sini. Kalau mereka tu menganggap kalau kewujudan Kaiju dan juga Ultraman ni boleh membawa ancaman. Dan itu sebenarnya bukanlah hal yang baru dekat Ultra Series. Memang ada beberapa Ultra Series yang selalu mengangkat benda tu. Salah satunya tu daripada siri Ultraman Nexus dan juga siri Ultraman Omega pastinya. Sebab Ultraman Omega pun dia menganggap Omega tu pun sebagai salah satu ancaman dan mereka memang mengambil masa yang cukup lama untuk mempercayai Ultraman Omega. Sama jugalah macam mana mereka tu ambil masa yang sama untuk mempercayai Ultraman Nexus. Dan seperti biasa,
Kyoko Shiga telah pun datang ke situ kerana dekat situ meskipun Viaroga tu ditembak mati dengan menggunakan Tiosion Kosen milik Ultraman Tio tu, tapi bangkai dia tu masih lagi ada. Tapi bila dia pergi tu, bangkai tersebut sudah tidak lagi kelihatannya, dan itu semestinya menimbulkan banyak persoalan di pemikiran Kyoko Shiga ni. Jadi pada keesokan harinya, selepas Ibuki ni habis kuliah dia di dalam kelas tu, dia ni terus pergi ke Astronomy Club tu untuk membawa beberapa makanan untuk diberikan pada Puci ni tadi. Dan bila dia sampai tu, dia nampak tempat tersebut dah jadi makin kemas, and then ada juga bandage dekat kaki Puci tu pun dah dikemaskan juga. Dan dia berfikir kalau Puci yang melakukan benda tu, sebab dia rasa macam Puci ni mungkin boleh diharapkan lah. Dan dia pun membawa banyak makanan dan juga donat untuk dia ni berikan kepada Puci tu. Tapi sedang dia ni melayan Puci dan juga merawat Puci tu, tiba-tiba ada orang datang ke kawasan tersebut, dan orang tersebut tak lain tak bukan adalah Emma Kazama. Dan bila Emma Kazama tu datang ke situ, Ibuki ni memang jadi sangat takut, sebab dia takut lah kalau orang akan nampak Puci ya. Tapi dekat sini Emma tu salah faham dan dia menganggap kalau Ibuki ni datang ke situ sebab nak menyertai Astronomy Club. Dan disebabkan Ibuki pun dah dekat situ, jadi dia menggunakan perkara tersebut sebagai alasan. Dan ternyata bukan Ibuki sahajalah ahli daripada Astronomy Club ni, sebab seperti yang kita tahu dan seperti yang kita dah tahu daripada awal, memang akan ada lebih kurang dalam 5 orang lah ahli dalam kelab astronomi ni. Dan mereka ni diperkenalkan satu persatu seperti yang kita dah tahulah, macam Kana Izumi, dan dekat sini pun ada disinggung juga kalau dia dan juga Ibuki telah pun bertemu di episod yang pertama. And then Wataru Tomobechi ataupun dengan panggilan singkat dia Bechi pun diperkenalkan juga, dan semestinya juga Rentaro Hyura ya. Jadi dekat sini mereka ni menyambut kehadiran Ibuki ni sebagai ahli yang terbaru lah. Jadi dengan kehadiran Ibuki ni, kelab daripada Astronomy Club ni masih lagi boleh dijalankan. Dan sewaktu mereka semua tu sedang berbincang dan menyambut kehadiran daripada Ibuki tu, tiba-tiba Puci tu bergerak, sebab Puci ni kan raksasa mana reti duduk diam, mestilah raksasa tu akan bergerak juga. Jadi bila Puci tu dah bergerak, bukan setakat Ibuki je risau, tapi Kana, Bechi dan juga Rintaro Hyura ni pun naik risau juga. Dan mereka ni memanggil Puci tu dengan pelbagai jenis nama. Salah satunya ada Maron, Max, dan yang paling latest adalah Sakura lah. Dan waktu tu Emma Kazama tu dia baru nampak lah Puci tu. Dan ternyata mereka semua ni dah pernah bertembung dengan Puci tu dalam beberapa kejadian. Dan kejadian mereka bertemu dengan Puci tu memang sangat kelakar. Tapi kelakar dia tu bukanlah kelakar yang boleh buatkan kita rasa cringe. Tapi kelakar dia tu memang rasa macam kelakar lah. Bahkan juga sosok yang cool seperti Rintaro Hyura pun boleh juga ada momen-momen kelakar dia. Kalau macam Bechi tu tak terkejut lah kalau ada. Tapi kalau Rintaro pun ada babak kelakar dia, saya rasa macam itu merupakan satu hal yang menarik lah. Dan dekat sini barulah Emma tu tahu kalau reason kenapa mereka semua ni masuk ke dalam Astronomy Club tu bukannya sebab nak menghidupkan kelab tu balik, melainkan mereka ni nak menyembunyikan raksasa ni tadi. Dan dekat sinilah Emma tu memberikan nama Puci kerana dia tu mirip dengan cherry tomato, lebih kurang macam tu lah. Tapi bagaimanapun mereka semua ni perlu berfikir ke depan lah, sebabnya mereka takut lah, sebabnya lambat ataupun cepat semestinya orang ramai akan mengetahui tentang keberadaan daripada Puci ni, dan berkemungkinan besar mereka akan menganggap Puci ni sebagai ancaman. Sementara Ibuki ni pun memberikan dia punya pandangan lah, sebabnya kalau manusia anggap Puci ni sebagai ancaman, Puci pun akan anggap manusia ni pun sebagai ancaman juga. Jadi mereka ni perlu memikirkan cara yang lain lah untuk menguruskan Puci ni. Di samping kita ini melihat kehidupan seharian daripada kelab astronomi ni, kita ni pun akan diperhatikan juga dengan karakter Kyoko Shiga ya. Yang ni Kyoko Shiga ni telah pun datang ke Meshi University dan bertemu dengan seorang profesor iaitu Junpei Minobe. Yang mana reason kenapa dia bertemu dengan Junpei Minobe ni adalah untuk meminta bantuan daripada dia. Sebabnya Junpei Minobe ni pernah dilihat melalui security camera, yang mana dia ni telah pun datang ke kawasan tersebut dan berhasrat untuk mengambil sampel daripada bangkai Biaroga tu tadi. Dan disebabkan itu, dia ni nak tahu jugalah, sebabnya si Junpei Minobe ni pernah mengkaji tentang Haiwalia dan sebagainya. Jadi dia cuba nak cari tahulah apa yang Junpei ni tahu dengan dia mengambil sampel daripada Viaroga tu, sebab bantuan daripada Junpei Minobe ni semestinya akan sedikit sebanyak membantu penyiasatan daripada si Kyoko Shiga ni tadi. Dan pada Izzat itu merupakan satu hal yang menarik,
Dan interaksi antara mereka berdua ni pun pada Zack memang sangat menarik. Dan apatah lagi Junpei Minobe tu selalu jugalah menggunakan kata dopamin dan sebagainya, sebab itu memang merupakan sebahagian daripada dia punya karakteristik dia lah. Dan sewaktu Gyoko Shiga dan juga Junpei Minobe ni sedang berbincang mengenai kemunculan daripada Viaroga tu, mereka ini telah mengemukakan satu teori kalau raksasa tersebut ada kemungkinan besar telah pun bangkit kembali ya. Tapi Izzat tak percayalah kalau Viaroga tu bangkit balik, sebab seperti yang kita nampak di flashback dan juga dekat dalam teaser trailer, spesies Viaroga tu bukannya satu tapi lebih daripada satu ya. Dan pada masa yang sama juga, sewaktu mereka ni sedang berbincang tentang Pucci tu, tiba-tiba mereka ni mendapatkan panggilan kecemasan melalui telefon mereka. Yang mana ini pernah dilakukan di siri Ultraman Z episod yang pertama. Yang mana sewaktu episod pertama Ultraman Z tu, sewaktu kemunculan Giant God ke bumi itu, hampir kesemua orang awam yang berada dekat situ mendapatkan panggilan melalui telefon mereka. Jadi benda tersebut diulang kembali lah. Dan pada waktu ni mereka tu terkejut lah, sebabnya Viaroga tu sepatutnya dah pun mati akibat pertempuran dia dengan Ultraman Tio, dan juga kerana dia telah pun ditembak dengan Tio Seon Kosen. Tapi dia pelik kenapa Viaroga tu boleh hidup lagi sedangkan Ultraman Tio dah kalahkan dia. Dan Ibuki ni merasakan kalau itu semua adalah salah dia, dan dia ni teruslah berubah menjadi Ultraman Tio. Dan dekat sini ada sedikit, Izzat tak pasti lah sama ada Ibuki dah lupa ataupun apa, ataupun mungkin dia macam tak tahulah berapa banyak sebenarnya bilangan Viaroga tu. Sebab kalau macam kita tengok dekat dalam flashback di episod pertama dan juga teaser trailer, spesies Viaroga ni bukannya satu, melainkan lebih daripada satu. Kalau macam kita tengok dekat dalam teaser trailer ataupun trailer dan juga flashback tu, spesies Viaroga ni lebih kurang ada 5 ya. Jadi mereka semua ni berbeza-beza lah. Dia punya dari segi rupa paras dan sebagainya tu hanya ada pertambangan kecil je lah. Mirip-mirip dengan Gelos daripada Ultraman Arc lah. So macam Gelos kan dia hanya dibezakan oleh bilangan tanduknya saja. Contoh macam Mono Gelos ada satu tanduk, D Gelos ada 2 tanduk, Tri Gelos ada 3 tanduk, dan Zero Gelos tak ada tanduk langsung. Jadi mereka tu hanya membezakan Viaroga tu melalui bilangan tanduk dan juga rupa paras dia sajalah. Jadi bila Viaroga yang kedua ni dah pun melakukan kemunculan di bandar, semestinya si Ibuki ni merasa bersalah lah kerana dia tak menghabiskan Viaroga tu betul-betul. Jadi dia terus keluar daripada Astronomy Club tu dan ini terus bertukar menggunakan Tio Krista. Dan sewaktu itu kita ni telah pun diperlihatkanlah dengan kemusnahan yang dilakukan oleh Viaroga. Dan daripada sudut sinematografi, saya memang sangat suka dengan dia punya sinematografi sewaktu kemusnahan tu dilakukan. Especially ada macam satu shot daripada sebuah bangunan tu, dia tarik keluar tu, pada Zack memang sangat cantik. Dan pada waktu itu Ultraman Tio ni telah pun datang dan ini terus menghantam Viaroga yang kedua ni. Pertempuran terjadi di antara Ultraman Tio dan juga Viaroga, dan pertarungan ini pada Zack memang sangat menghiburkan. Dan yang lebih menariknya lagi adalah sebabnya macam Tio tu macam dah mula membiasakan diri bertarung. Semacam yang pertama tu dia mengalami kesulitan, tapi dekat sini dia nampaknya macam boleh bertarung yang lebih baik lagi lah. Dan kalau nak diikutkan, dia tu hampir saja menghabiskan Viaroga yang kedua tu menggunakan Tio Seon Kosen. Tapi entah macam mana tiba-tiba ada satu kaiju yang entah daripada mana datang telah pun menyerang Ultraman Tio ni tadi. Dan kaiju tersebut bukanlah kaiju yang biasa, melainkan kaiju tersebut mampu untuk menyamar ya. Dia boleh jadi Luxina, dia bukan macam tu lah. Mirip-mirip dengan Neronga dan juga Teriziras daripada Ultraman Omega sebelum ni. Yang mana Teriziras pun memiliki kemampuan yang sama untuk menyembunyikan diri dia. Dan kaiju ini tak lain tak bukan adalah saudara ya. Cuma dekat sini dia tak beritahu lah nama kaiju adalah saudara. Tapi kita sebagai penonton dan juga sebagai peminat Ultraman tahulah kalau ini merupakan saudara. Dan singkat cerita, Ultraman Tio ni telah pun terperangkap dalam pertempuran 2 lawan 1 ya. Dan episod pun berakhir dengan sebuah cliffhanger. Jadi itulah dia episod kedua daripada Ultraman Tio. Sebuah episod yang santai tetapi menarik untuk dilayan sebab mereka ni tidak melupakan apa yang terjadi di episod yang pertama. Sebaliknya apa yang berlaku di episod pertama tu masih lagi disinggung di episod yang kedua ni. Dezat suka dengan benda tu dan dekat sini pun pengenalan karakter dia pun semakin banyak. Kalau macam dekat dalam episod yang pertama tu macam mereka ni diperkenalkan sedikit demi sedikit. Tetapi dekat sini screen time mereka tu semakin banyak lagi lah. Dan menariknya juga dekat sini adalah daripada segi interaction karakter dia tu memang pada Zat memang merupakan kekuatan utama daripada Ultraman Tio lah. Zat suka bila mereka ni membahagikan pengarah tu kepada dua bahagian ya. Jadi kita boleh rasa elemen drama dia tu dan elemen drama dia tu pun tak terasa cringe dan dibuat dengan begitu baik. Bahkan juga lawak dia pun best.
Dan bila masuk ke adegan fight tu memang diorang ni memang bagi betul-betul lah diorang punya fight tu. Walaupun fight dia tu tidak seindah seperti di episod yang pertama, tetapi pada Z, fight dia tu masih lagi boleh dilayan lah, masih lagi enjoy untuk kita perhatikan dia punya fight dia tu. Daripada segi kekurangan, saya rasa kekurangan dia adalah daripada segi visual. Walaupun Takanori Sugimoto ni mantap daripada elemen koreografi dan juga camera works, tetapi daripada segi visual dia kadang-kadang agak lag sikit kalau nak dibandingkan dengan Koichi Sakamoto. Sebab dekat Koichi Sakamoto punya arahan, terutama sekali dekat dalam Ultraman Trigger tu, kita ni masih lagi boleh rasa kalau walaupun mereka tu menggunakan CGI di beberapa babak, tapi kita masih boleh rasa elemen practical effect tu masih lagi digunakan dalam satu pertempuran tu. Zat rasa itu sajalah kot kekurangan yang ada dekat dalam siri Ultraman Tio ni. Yang lain tu Zat rasa ia sangat menghiburkan. Dan satu lagi adalah tentang kaiju Sodera ni juga. Sebab kalau macam kita perhatikan, Sodera ni dia bukanlah kaiju daripada luar angkasa. Sebenarnya dia ni merupakan kaiju daripada bumi. Dan dia ni menyerang Viaroga dan juga Ultraman Tio. Dan di episod kedepannya diceritakan kalau saudara ni akan pergi ke Meshi University tu untuk mencari kaiju lain. Dan semestinya dia akan mencari Pucci lah. Sebab Pucci pun merupakan kaiju daripada luar angkasa. Dan dia punya trik ni mirip-mirip lah dengan kaiju daripada siri Ultraman Gaia. Terutama sekali di episod yang terakhir lah. Sebabnya kalau macam kita tengok di episod awal-awal, kebanyakan kaiju daripada Ultraman Gaia ni lebih kurang macam kaiju biasa je, yang mana mereka ni akan menentang Ultraman itu sendiri. Tapi menjelang episod akhir, mereka ni mula menentang ancaman yang bukannya berasal daripada bumi. Yang mana pada waktu itu mereka ni menentang tentera daripada Zogu ini sendirilah. Beza rasa mungkin saudara ini memiliki insting yang sama, yang mana dia ni nak melindungi habitat dia daripada serangan kaiju daripada luar. Dan disebabkan itulah dia menyerang Viaroga, Tio, dan juga dia mula mengincar Pucci juga. Jadi apa yang saya boleh katakan tentang episod kedua daripada Ultraman Tio ni, pada Zat memang sangat enjoy. Dan Zat pun memang menantikanlah episod kedepannya. Dan yang paling menariknya sekali adalah banyak episod ni berakhir dengan cliffhanger. Dan Zat pun memang tertunggu-tunggu jugalah bila episod ni nak berakhir dengan cliffhanger kan. Mungkin ramai orang dia tak boleh terima dengan cliffhanger, tapi pada Zat ini merupakan satu benda yang Zat sangat rindukan lah daripada Ultra series. Sebab Zat lebih suka cerita Ultraman yang saling terhubung di antara satu sama lain daripada episodi. Dan Ultraman Tio ternyata melakukan episod yang bersambung tu, jadi Zat memang sangat sukalah sebab dia punya cliffhanger tu yang buatkan kita makin tak sabar untuk melihat apa yang akan jadi di episod kedepannya. Dan episod kedepannya pun pada Zat memang sangat menarik sebab kita akan diperlihatkan dengan lanjutan pertempuran daripada Ultraman Tio menentang Viaroga yang kedua dan juga Sodera ya. Jadi saya rasa itu sajalah ke video kita hari ini membahas tentang episod kedua daripada siri Ultraman Tio. Kalau korang dah tengok video Zat ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang tentang episod kali ini? Adakah korang suka ataupun tidak? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Zat. Kita jumpa lagi di perbahasan Ultraman dan juga Tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.